warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elshifa Medina binti Muhammad Asmadi. Hari ini saya akan bacakan buku cerita bertajuk Semut Mengalahkan Gajah. Ratu semut dan rakyatnya tinggal di atas bukit. Berbagai jenis semut yang tinggal di situ. Antaranya semut merah, semut hitam, semut api dan lain-lain. Mereka hidup bersama tanpa mengira jenis. Ratu semut dan rakyatnya sentiasa tolong-menolong dan hidup dengan aman damai. Baginda memerintah dengan adil. Baginda sangat sayang kepada rakyatnya. Sekumpulan gajah sedang mendaki bukit untuk mencari makanan. Beberapa ekor semut menghadapi Ratu semut. Mereka mengadu tentang malapetaka yang menimpa mereka. Banyak semut yang mati dipijak gajah. Tuanku, mesti selamatkan kami, kata rakyat semut. Ratu semut berasa bimbang akan keselamatan rakyatnya. Ia perlu mengambil tindakan. Ratu semut berfikir bagaimana hendak menyelamatkan rakyatnya. Baginda pergi berjumpa Raja Gajah. Baginda memberitahu Raja Gajah yang banyak rakyatnya mati dipijak gajah. Raja Gajah mendengar aduan Ratu semut. Raja Gajah tertawa mendengar aduan itu. Carilah makanan di tempat lain, rayu Ratu semut kepada Raja Gajah. Jangan ganggu tempat tinggal kami, Ratu semut memberi nasihat. Raja Gajah sangat angkuh. Ia tidak mahu mendengar aduan Ratu semut. Ia tidak mahu mencari makanan di tempat lain. Ratu semut berasa sangat marah lalu berkata, kamu sungguh tidak bertimbang rasa. Ayo kita berperang. Kami akan bertahankan tanah air kami, kata Ratu semut. Mau berperang dengan rakyat? Kata Raja Gajah sambil tertawa. Rakyatku akan pijak kamu dengan mudah saja. Ratu semut mengumpul kesemuan rakyatnya untuk berperang. Wahai rakyatku, kita akan berperang dengan rakyat gajah, Raja Gajah. Kata Ratu semut. Bolehkah kita melawan rakyat Raja Gajah itu? Kita berbadan kecil, kata rakyat semut. Walaupun bertubuh kecil, kita tetap akan berperang. Kita gunakan tipu hela. Ratu semut memberi semangat. Peperangan yang sengit berlaku antara rakyat Ratu semut dengan rakyat Raja Gajah. Rakyat Ratu semut sangat berani walaupun lawan mereka berbadan besar dan lagi kuat. Mereka mahu mengalahkan rakyat Raja Gajah. Dalam peperangan itu, beribu-ribu rakyat Ratu semut mati dipijak atau dihempam tubuh gajah. Banyak juga rakyat semut yang tercedera. Ratu semut berasa sedih melihat keadaan rakyatnya. Raja Gajah berasa gembira kerana berjaya mengalahkan Ratu semut dan rakyatnya. Namun begitu, rakyat Ratu semut tidak berputus asa. Mereka merayap dan menggigit pada badan gajah-gajah itu. Gajah-gajah itu berasa sakit lalu bertempik. Akhirnya, Raja Gajah dan rakyatnya mengaku kalah. Ratu semut yang bijak berjaya mendera Raja Gajah dan rakyatnya. Ratu semut dan rakyatnya tidak lagi diganggu oleh Raja Gajah